Okay, so kita dalam kereta Semoga memudahkan urusan kita. Selamat perjalanan kita ke Terengganu. Sekarang 10.30. Lagi kita mentikan RNR, kita update. Baik. Noted. So kita mulakan dengan bismillah. Semua dah ready pilot? Macam mana pilot? Gam Zul. Kita berhenti dekat Genting Sempah. Sekarang pukul 12.10 bagi dia orang buang semua-semua lu apa yang patut. Jadi kita sambung perjalanan. Rasap lu. Madap geng. You never Malaysian boy. A few moments later. Jadi melalak semua Tengok Sonya Sekarang kita dah exit Kuala Terengganu. Alhamdulillah setelah 18 jam perjalanan. Diorang dekat ni Caltech Setiu. Tu saintifik dia. Come on lah bro, ada tulis bro. Orang baca. Police Community Setiu. Wey. So guys, sekarang kita dah sampai dekat Besut. Lagi 10 kilo saja ataupun 10 minit je nak sampai ke Genting. So kita lepak dulu kat sini. Ambil angin. Ada guys. Welcome back. Where is your boy? Today we waiting for our friend pop up car, and then we come back, and then we got some breakfast you know what I mean. Okay. Ada luar negara pergi cuti, pergi pendidikan. Okay, kita semua dah sampai dah. Sampai pula. Dia dah Jawa dah tu. Kat sikit cincin. Ini bekalan dia. Wih. Nervous. Tadi nak berak. Tercolok lah. Sampai Ahmad. Kita dah sampai lah. Tapi masalah kita sekarang kan, awal gila tu. Pukul 2.30 apa check in. Ni apa? Pukul 11 kita pergi merempat kat mana kejap kan. Hari ni rezeki kita dapat check in awal. Patut 2.30 hadian. Yo, Hype aku gila ni. Tak ada hype lah. Kita tak tidur lagi tau. Sekarang ni kita rehat dulu. Kita keluar. A few moments later. Bangun lah kita dah tak ada masa ni. Kita dah lambat ni geng. Kompat lah. guys, sekarang ni dah petang tapi sekarang ni dia hujan pula. Orang kan nak asyik kita tengok lagi. Kalau dah berhenti hujan, kita layan balik. You do taking what style? Kita nak ke mana guys? Okay, Fire Road Show. Pergi Long Beach. Fire Show. Let's go guys. Tadi perlu kan? Kenapa aku perlu? Wah, tengok jauh pun yang Long Beach ni. So itulah dia tadi sedikit persembahan Fire Show ni. Okey lah, ada hiburan malam lah. Dan lepas tengok Fire Show, baru pukul 11.20 pergi kedai makan. Lampu terang kan? Dia dah tutup. Sambung ke Bulu. Kau tahu sejarah Minang Aceh. Confirm Baru-baru pagi. Kacau. Lagi makan sarapan. Pada snorkeling. Dah. Mana tidur kau? Sebab itu lagi nak pergi snorkeling. Bagi ni kita nak pergi snorkeling. Woohoo. Bestie forever yeah. So, let's go. Sebenarnya kita akan pergi ke beberapa checkpoint kita ingat, tapi yang paling best adalah Shark Point bagi aku lah, personally. So kalau ada rakaman lagi, ada lah kat dia.
main aktiviti sunset terakhir. Kita just lepak-lepak Selamat Ini akan lepak-lepak juga. Lepak-lepak Biar berdentum guruh di langit dengan halang rindu yang membara. Yang membara. Macam tu. Lawak. Sini ya, bukan subscribe. Bagi. Singgah di pantai cantik berseri. Pergi bersama si Alami. Kami di sini bukan jenis yang mencari, tetapi jika perlu bantuan datang cari kami. What? Bro, what are you talking about, man? Kuku panjang, ketip. Kau ikan? Pergi ke sawah menangkap puyuh. Menangkap puyuh gunakan joran. Wahai si manis cantikku. Tapi bila lapar mulalah bagan. Macam tu lah ke? Buat potong lah. Ni Mat, hari kedua, malam kedua. Kita nak balik lah. Hari first, sengsara. Lapar perut. Hari kedua, penuh perut. Makan. Ini kita buat apa ni tu? Snorkeling, melepak, sunset. Sunset pun dah hujung-hujung kan. Hari kedua, esok bangun hiking, balik. Sebelah balik lah. Lepas tu dah boleh sambung stres balik lah. Mat, hari terakhir. Kita tadi pagi dah pergi hiking, tapi tak ada video tau. Sebab kita memang mencari kehijauan. Bangun pukul 7 pagi, hiking, balik, sarapan, lepas tu siap-siap, check out. Balik darat, Mat. Lepas tu kita pusing Kelantan dulu, Kelantan, Penang, stay tune. Korang tahu? Korang tak tahu kan? Jom balik. Setiap kali boat mesti ada muntah. Ni harap yang lasak. Okay, so guys, kita baru lepas check out. Sekarang kita dah sampai darat dan kita akan mencari nasi kandar. Okay guys, kita sekarang berada kat Genting. Genting Sepah guys. Dah balik lah balik tengah luar sampai Genting Sepah. Jadi kita ada sikit lagi aktiviti. Bisa back to basic lah. Itu je trip kita pada hari ni ke Pulau Perhentian. Korang dah tengok tadi kat belakang-belakang tu apa aktiviti kita orang dan apa yang terjadi. Tapi ada banyak benda yang terjadi di off record tau. Tapi nanti kita cerita, kalau korang nak dengar, korang komen lah. Boleh standby lepas ni mencari kehijauan episod 3.